Hai semua, Assalamualaikum. Ada tetamu nak datang beraya. So, Kak ini rasa tak sempat nak masak yang berat-berat. Kak ini just order saja ayam panggang dari kedai Baker's Cottage. Murah je, seko RM16 lebih je. Lepas tu, Kak ini buat brown sauce untuk digandingkan dengan ayam panggang tu. Jom Kak ini tunjuk resepi dia. Mudah. Bawang besar Holland dan juga bawang putih kita cincang atau kita kisar sikit kasar-kasar. Lepas tu kita tumis dengan butter sampailah layu. Guna je cube pati lembu ni. Inilah rahsia dia. Tak payahlah nak beli brown sauce yang mahal-mahal tu. Kita tumislah cube pati lembu ni dengan lada hitam. Sebut lada hitam lah. Sampailah bau dia wangi. Kemudian masukkan tepung. Tepung gandum biasa je. Ini untuk nak memekatkan sos tu. Tepung ni kita kena goreng sekejap dengan bahan tumis ni supaya dia masak lah. Nanti bila kita masuk air, dia tak akan berketul-ketul. Kemudian masukkan air, masukkan juga sos tiram. Kacau rata, kemudian boleh masukkan mix herb. Boleh je beli kat pasar raya, sebarang mix herb. Masak sampai mendidih. Bila dah mendidih tu tepung dia dah betul-betul masak, masukkan air lagi. Sukatan air ni yang macam Kak ni tulis tu, tapi kena tengok jugalah kadang-kadang bahan yang kita guna tu ada lari sikit kan. Dia punya sukatan macam tepung tadi mungkin ada tercedok lebih ke, tercedok kurang ke. Jadi kena tengok kepekatan tu. Tekstur cair macam yang dalam Kak ni tunjuk tu. Boleh perasakan dengan sedikit garam dan gula. Jangan letak terlalu banyak. Nanti last baru kita adjust lagi. Bila dah nampak betul-betul mendidih, dah pekat sikit, masukkan cooking cream. Masa nak masukkan cooking cream ni, make sure tutup api atau perlahankan api. Sebab nanti dia terkejut, dia akan pecah-pecah nanti cream tu. Untuk warna brown tu, kita masukkan sedikit kicap lemak manis. Kalau ada kicap caramel lagi bagus. Masuk sikit pun dia dah gelap. Kak ni tak nak brown sauce ni dia gelap-gelap. Kak ni nak dia warna cerah sikit. Sebab kita nak makan dengan ayam panggang tu, dia warna dah gelap. Nanti tak cantik pula bila kita tuang atas ayam kan. So Kak ni biar cooking cream ni sedikit cerah. Kalau korang nak lebih gelap, boleh masuk kicap caramel. Okay, dah siap kita punya sos. Tekstur dia sebelum sejuk kena make sure cair macam ni. Nanti bila dah sejuk dia akan pekat sendiri. Hidangkan dengan ayam panggang ni dan juga potato wedges sebagai hidangan sampingan. Mudah je kan nak jamu tetamu. Buat je sos, order ayam panggang dan beli potato wedges ni balik goreng saja. Okay, bye.